Okey, ni adalah kipas media. Kipas daripada brand media, model MFG 180. Okey, saya akan tunjuk cara pasang ya, daripada stand sampailah dia punya kipas. So menggunakan satu skru saja. Yang korang kena ada tools adalah screwdriver. Cara pemasangan kipas media ni senang sangat, tak macam kipas-kipas yang lain. So cari dia punya penanda besi ni kan. Okay, ada penanda dia, petak ni sini. Okay, masukkan, ikut penanda. Okay, lepas tu lock dengan dia punya lock ni lah. Okay, nak lock kipas ni kena pusing arah lawan jam. Okay, dah ketat. Ambil cover dia. Pastikan nama media ni jangan sengit atau terbalik. Tegak satu line dengan dia punya body. Okey, dan atas ni ada penanda dia. Ada penanda dia, ikut sama macam dekat sini. Ada penanda dia, lock dan unlock. Okey. Okey, ambil cover tadi, ikut penanda yang saya tunjuk tadi, masukkan dekat atas ni. Okey. Masuk ke atas ni, tekan, pusing je ke kanan. Pusing ke kanan, ikut lock punya arah. Okey, kita pusing ke sebelah sana. Kalau kita nak buka, pusing ke sebelah sini. Okey, senang. Dah ketat. Okey, sekarang saya nak pasang dia punya batang dia dan tapak dia. Okey, ni dia punya tapak bawah dia lah. Dia memang berat sikit. Sebab apa? Sebab nak bagi kipas tu stable, tak susah tumbang. Okey. So, dia akan datang macam ni lah, dalam plastik, dalam kotak dia nanti. So, korang hanya masukkan dekat sini. Okey. Sini dan sini. Yang sini yang kecil ni, bahagian yang kecil ni untuk lock dekat tapak dia. Pusing ikut arah jam. Okey, pusing sehingga ketat. Pasti yang ketat ya, supaya nanti kipas tu dia tak bergoyang-goyang. Okey, lepas tu korang ambil kipas ni, letak je atas ni. Tapak bawah ni dah sambung, dah ketat. Korang just letak kat sini. Okey. Okey, pusing ikut arah. Okay, untuk lock dia korang kena ikut lawan jam pusingan lawan jam untuk lock dia sampai ketat. Okey. Okey dah ketat. Kita boleh test. Okey, skru kecil ni jangan lupa pasang ini nak kena lock dekat bawah ni. Bawah kipas supaya benda ni tak tertanggal. Cover dia, supaya cover dia tak tertanggal. So kena masukkan bawah ni pakai screwdriver Screw dia kat situ. Okey, lepas tu ketatkan. Ketatkan sampai ketat-ketat. Okey, dah cukup ketat. Kita boleh test. Okey, ni remote remote untuk kipas ni. Dia datang dengan bateri Bateri yang kena pakai adalah AAA bateri AAA untuk remote kipas. Bateri yang diperlukan adalah bateri 3A untuk kipas ni. Okey, sekarang saya dah onkan kipas media ni. Okey, mari kita test. Saya menggunakan remote Okey, kita tekan button on ni. So dia ada speed mode yang low, medium dengan high speed yang sekarang ni adalah high speed. So boleh tekan maximum, medium dan low. So dia juga boleh set timer. So kita boleh kawal dia juga untuk bagi dia bergerak.
Lihat. Dia boleh menghala ke atas dan ke bawah. So untuk ke atas tu, korang tekan yang remote di sini, atas ni. Untuk gerakkan kiri dan ke kanan, korang tekan yang bawah ni. Okay, untuk control speed dia ni dan yang ni. Okay, sangat jelas dan sangat selesa. Boleh kawal manual dekat sini juga. So korang tekan untuk tambah speed, low speed, untuk supaya dia tak nak pusing ke atas. Okay, button dekat sini semua korang boleh guna manual. Sekiranya remote ni ada masalah. Kipas ni bukan kipas yang biasa-biasa. Dia bermakna bagi saya. Anak saya memang susah nak tidur, tapi nak pasang aircon tak mampu. Saya beli kipas ni. Kipas ni agak sejuk daripada kipas biasa. Dia boleh tolak angin satu bilik. Bukan angin satu badan, angin satu bilik dia boleh tolak. Memang sejuk, memang berbaloi. Okay, ni bukan kipas lipas dan juga bukan kipas kebas. Ni kipas media.